Tidak ada keturunan kita yang malas macam kau tahu. Cuba kau tengok datuk kau tu. Biasa jadi orang kaya jajahan tahu tak? Apa nak jadi dengan kau ni? Duduk di rumah, unta padang pasir pun tak malas macam kau lah. Cuba kau tengok kakak kau tu. Biasa jadi Miss World tahu tak? Dengan usaha dia sendiri. Dan abang kau ini, tengok. Berjaya menjadi seorang pemuzik seluruh Asia. Yang itu bapak? Ya, yang ini. Itu bukan gambar abang bapak. Itu gambar Dr. Mahathir. Nanti disamanya bapak. Nanya je bapak. Sorry. Yang ini. Tengok. Abang kau ni bukan saja berjaya sebagai seorang pemuzik. Dia juga seorang penyanyi, tahu tak? Kau tengok abang-abang kau tu semua. Semuanya sudah berjaya. Semuanya sudah berjaya. Kau asyik begini aja. Dengan kerja-kerja kau yang tak berfaedah tu. Apa nak jadi kau, Hos? Saya nak jadi saintis, bapak. Saintis? Kau nak jadi saintis? Ya. Bapak fikir skru kepala kau tu dah longgar lah, Hos. Pelajaran kau tak lurus nak jadi saintis. Fikir dah. Tapi, bapak... Jangan pakai tapi-tapi lagi. Dah tak lulus tu, tetap tak lulus. Understand what I mean? Bapak cakap orang putih macam Little House on the Prairie pula. Saya tak lulus sebab saya tak lulus bahasa Malaysia, bapak. Tapi mata pelajaran yang saya minati, kimia dengan kaji ayat, saya dapat 1. Buat apa yang tak perlu tu dapat nombor 1? Saya akan buktikan. Satu hari nanti, anak bapak ni akan jadi saintis yang terkenal di seluruh dunia. Alah, fikirlah. Podah.